Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sayur goreng. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, mula-mula sekali saya nak panaskan minyak sebab kita nak goreng tahu. Tahu ni saya guna dalam 4 biji dah. 4 keping tahu tu kita potong. Potong dia jangan besar sangat, janganlah terlalu kecil sangat. Lepas tu tahu ni kita nak goreng sampai dia betul-betul garing. Ada orang buat sayur goreng tu dia tak goreng pun tahu, tapi resepi kali ni kita goreng dulu tahu bagi dia kata garing tahu kita ni dah. Ni nampak dia dah kata nampak warna kekuningan gini, bolehlah kita nak angkat. Lepas tu kita nak tuskan minyak dia tu. Ni nampak minyak tu lebih kena buai lah sebab kita nak goreng sayur. Orang kata tak molek lah kalau minyak tu terlalu banyak. Lepas tu kita akan tumiskan bawang merah, bawang putih, lepas tu cili padi. Kalau nak rasa pedas kena letak lebih sikit cili padi tu. Kita potong-potong dah. Barulah sayur goreng kita tu dia rasa pedas. Bila rasa pedas orang kata auto sayur goreng kita tu dia jadi sedap. Lepas tu kita tumis bahan bawang kita ni biar kata layu sahaja. Jangan dia garing, biar dia layu. Lepas tu barulah kita masukkan sos tirai. Sos tirai ni masuk dalam 2 ke 3 sudu makan. Bergantung pada sayur yang kita nak goreng tu banyak mana. Kalau banyak kan kena lebih ke sos tirai. Lepas tu kita tumis sos tirai tu bagi dia wangi. Bagi dia naik aroma dia tu. Barulah kita masukkan sayur yang kita nak masuk. Macam saya hari ni saya guna apa je yang ada, iaitu kata toge dengan sawi. Dia kata sayur goreng ni bila kita letak toge ke dia rasa sedap, dia aroma toge tu memang sangat sedap. Ni kita gaulkan dulu bagi sebati bahan-bahan sayur kita ni biar dia kata salut dengan sos tirai dengan bawang yang kita tumis semua tu. Lepas tu barulah kita tambah ke garam. Lepas tu kita letak juga sedikit gula. Jangan banyak gula, nanti dia manis. Kita nak balancekan rasa masing tu je kita letak gula. Garam, gula sebab ajinomoto. Kalau awak ada bahan perasa yang lain macam pasti sedap ke apa tu, awak boleh je letak dah. Macam saya ni saya letak serbuk ajinomoto. Lepas tu kita gaulkan sebati dan kita rasalah kurang masin ataupun kurang manis apa yang kita rasa sesuai untuk rasa kita tu, tambah je garam gula tu secukup rasa. Lepas tu barulah kita letak ke tahu yang dah kita goreng tadi. Lepas tu saya tambahkan juga irisan buah tomato dah untuk bagi nampak ada warna. Nampak warna merah-merah. Nampak clear bila kita nak makan dah. Lepas tu kita nak goreng sayur kita ni bagi dia betul-betul masak lah. Macam bagi tomato tu layu. Lepas tu kalau boleh tak payah tambah air. Tak perlu nak tambah air. Bila kalau kita tambah air dia jadi berkuah. Sebabnya macam toge, sawi tu dia akan keluarkan air lah. Jadi tak perlu tambah air. Kalau kita tambah air dia tak sedap. Dia lari macam bahan-bahan rasa kita letak garam, gula, sos tirai tu. Dia jadi macam cerai gitu dah. Dia kata biar air daripada sayur tu je. Tapi kalau awak nak buat berkuah boleh je letak air. Tapi garam gula tu kena pandai rasa lah. Kena lebih lah dah. Tapi saya kalau buat sayur goreng suka makan yang tak berkuah gini lah lebih kurang. Ni sayur goreng kita ni dia sudah pun masak. Jadi bolehlah kita angkat. Saya letak tahu banyak ni sebabnya anak saya dia sangat-sangat suka makan tahu. Dia sangat suka deh. Walaupun orang Kelantan tapi suka makan tahu. Jadi kita letak lebih. Memang sangat sedap. Tahu goreng campur dengan sayur lagu ni. Memang selera makan ni. Kalau nak sedap lagi ada ikan goreng ataupun ada air goreng, nasi panas-panas, insya-Allah makan tu bertambah. Okeylah kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.